Ada pendapat mengatakan makruh merenjihkan dan mengelap lebihan air wuduk daripada anggota wuduk. Apakah dalil tentang perkara ini? Baik, ulama' menyebut makruh hukumnya bila kita ambil wuduk, kita pun ambil tuala. La. Nawak lagi. Biar sampai kering baru kita pakai baju atau kita semayang. Perbuatan la air wuduk tadi adalah makruh. Ini yang disebut oleh ramai ulama dalam kitab-kitab syarah hadis dan kitab fiqh. Apakah alasannya? Kerana hadis Maimunah radhiyallahu anha, Nabi mengambil wuduk, lepas tu Maimunah olah tuala. Faham tak? Lepas Nabi ambil wuduk, Maimunah beri kain untuk lap dan Nabi menolak, tidak menerimanya. Faham? Jadi atas hadis ini ada ulama jadi sandaran bahawa sunat kita tidak lap bekas wuduk kerana ittiba' fi'lin Nabi, mengikut perbuatan Nabi, tidak lap dengan kain. Dan yang kedua, ada juga ulama buat istidlal, buat sandaran kerana air wuduk yang ada pada badan kita adalah ibadah. Faham tak? Kita ambil wuduk, air kena di muka, air kena di tangan, air ngecik-ngecik, basuh baju-baju, leher-leher tekuk basah. Semua tu adalah pahala belaka. Semua tu adalah kebaikan belaka. Maka kita gilak buang kebaikan yang ada pada badan adalah tak comel. Maka biar dia kering sendiri. Al-wudu' nurun. Nabi kata wuduk itu cahaya. Jadi kita gilak buang cahaya. Kita pergi buang asarul ibadah. Kita lak pergi buang kesan-kesan ibadah. Maka tidak merugikanlah. Maka ulama' pun fatwa, janganlah bekas wuduk. Melainkan kalau kita tak lak, jadi basuh jeruk. Baru boleh lak. Kalau kita tak lak, jadi patik sawa baju putih kita. Maka baru boleh lak. Jadi asalnya makruh. Faham?